Ini adalah kerusi gaming dari S Pen X-Nova T01 Pro. Ada dua version untuk yang ni. Yang macam aku ni jenis kaki dia besi lah, and satu aku rasa dia kaki plastik. Tapi yang untuk kaki besi ni boleh tampung berat 300 kg weh. So yang ni memang solid betul lah. Selain tu, material yang digunakan jenis nanotech fabric. Untuk opinion aku, dia senang dicuci, tak sensitif di kulit kalau kau tak pakai baju lah. Tapi kau pakai seluar kan. Tapi yang paling aku sure, yang ni jenis sejuk. Even bilik kau panas sekalipun atau bahang sekalipun, dia tak serap haba. Bila kau duduk tu, kau tak rasa lah macam dipanggang tu. Oh, mantap tu yang ni. Oh, lepas tu, yang aku sedar bila aku duduk tu, memang lebar seat dia ni 25% daripada gaming chair yang lain lah. Tapi seat ni aku boleh bersila lah, berbanding dari gaming chair lain atau ergonomic chair. Serius. On top of that, kau akan dapat headrest dan lumbar support jenis pillow untuk memantapkan lagi ergonomic design, even dia adalah gaming chair. Sebab tanpa pillow ni, dia macam ada kekurangan kat situ. Sama juga dengan headrest dia. And macam biasa juga, kalau kau dah duduk lama, kau rasa nak looskan badan kau kan, yang lengur-lengur tu, kau boleh juga recline sampai 135 degree. And ada footrest juga untuk kau luncurkan kaki kau. Armrest dia boleh tinggikan atau rendahkan ikut keselesaan korang. So ni packaging dia datang dengan box yang macam ni. S Pen dan Yisong mungkin collaboration. Nak pasang pun sebenarnya aku rasa mudah je lah. Tapi kalau pasang sambil rakam tu, itu berkicap. Tapi don't worry, user manual dah sediakan, just follow je step by step dia. So bagi aku lah, kalau kau memang tengah nak mencari kursi, aku highly recommend ataupun aku showkan sangat-sangat, kau ambil je kursi X-Nova T01 Pro ni. Kau beli je. Lagi-lagi sekarang ni tengah promo. Tapi kalau tak ada promo tu, harga dia kembali pada harga yang asal kursi ni lah. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye.